tapi kan Cak dia lawa-lawa saya follow Ucok tu. Saya minta tu dia menang mentor. Tapi dia memang ni, dia sway. Ya, saya follow dia daripada DP kat awal, dia masuk sampai kat Azamah tu saya tak tahu Cok. Tiba-tiba Cok kat Azamah. Memang ambil tahu pasal dia Apik Saya kalau orang-orang tengok dulu tahu, budak-budak dah ni tak Cok, tahu. kalau jenis mai pakai spek mata merah-merah mai pi. Ni orang kata orang-orang kampung lah. Malu tengok video lama. Malu bodoh tengok video lama. Ya, Cok kalau awak tak percaya, awak tanya bini saya. Saya ikut awak Takkan saya tahu duduk kata awak. Brunei, awak cakap dengan kita. Awak dengan Balkis, saya follow Azamo. Balkis siapa? Lama dah tu sekali dia aku dulu. Dia punya partner. Bukan. Partner, bukan. Takut lu. Oi Pi, hang kan kat Brunei, wah hang duduk kat Malaysia. Malaysia. Oi awak Brunei lawa Pi. Tak boleh, tak keluar rumah. Selamat tak Sana bangun dia punya lagi. ni ketat kan? Selamat dia punya 5.30 tak bangun lagi. Syafiq, dia punya sana ketat kan? Tak tahu nak kata. Dia ketat ni tak boleh. Lepas tu Kalau kena mahal lah. bukan kalau sesama muhrim tak boleh duduk sekali kan? Macam tempat itu kan? Boleh je. Tak ada lah. Aku dulu mula-mula pergi Brunei, aku ingat macam ada duduk tak ada pun Pi lah. Dia okey, dia nampak awal tu kita nampak macam ni kan, tapi bila dah pergi tak ada pun. Dia kuat lah. Macam Jumaat memang semua kedai tutup yang aku tahu. Betul. Tak silap aku lah. Betul. Tu dia macam dekat Mekah. Cuma kalau bab kehidupan sosial ada je lah. Perempuan tak pakai tudung ada je kat sana. betul. Kalau pimpin bola sana, Cak Han boleh dah nama aku sekali. Aku nak try je. Bukan aku nak main sangat pun. Oi, beo aku main stadium tu kan. Tapi aku tak pernah ada gol tu Pi. Aku gol pun penalty je. Tapi Polis nama aku. Besar duk Padang tu. Tapi tu kalau ni flight 5-6 jam juga penat skor flight. Jauh daripada KL dekat 4 jam lebih lah. Dia atas Sarawak sikit lah. Kalau Sarawak dengan Brunei boleh naik kereta tu. Faham. Tak berhenti capek minum air. Sana sahur gol apa? Ni Imsak. tengah sahur Imsak gol apa? 5 minit. Ya why? Lagi setengah jam. Kat dah Kontrak sampai bila Brunei Pi? Saya kontrak saya sampai bulan 5 ni. Betul sambung ke tukar? Tak tahu lagi. Tengoklah macam mana. Redok itu aku ajak dia main dengan MB Sanusi tu. Time tu kan aku tak ajak hang semua kan. Aku tak Aku ajak lah ada. Aku teringin kau nak main, tapi aku takut orang gelak kat aku. So kalau hang main dengan player betul penat so. Hang tahu Riza Ghazali yang kenal kan? Aduh dia ni semua tak kenal. Haram tu. Aku pernah main dengan Selangor FM kot. Aku biasa-biasa. Apa Selangor FM ni bawah 10 tahun? Ni hak yang veteran-veteran tu. Aku main kat ni stadium kot. Mereka bagi aku masuk 5 minit lah. Jadah betul. Player ni kita rasa kita dah bukanlah fit lah untuk kita gini geng-geng fit. Dah awal dengan diorang. Diorang naik turun padang tu macam senyum je tu. Lalah aku katok lah belakang player Kedah tu. Tapi mereka walaupun veteran, tapi mereka power kot. Dia orang basic ada, stamina ada lagi. Kadang-kadang perut boroi pun laju je tu. Ini power tu. Dia lipat banyak kali penggul tu. Ni tak tengok bola Malaysia ni. Aku mana tahu. Bodoh lah kali tengok lah. Aku kenal lah dia. Memang aku kenal dia. Dia aku kenal. Lepas tu aku kenal apa dah. Syafiq Rahim, Akia Rashid apa semua. Aku tahu lah yang pilih tu. Dia ni aku tahu. Best lah ni. Dengan Mak Yat. Tapi aku tak tahu pun dia boleh pergi Brunei. Baru tukar tahun lepas kot. Tahun lepas. Tahun ni lah. Tahun ni. Baru setahun. Hang tak tengok bola Malaysia. Selangor FM radio kan so? Bukan. Hang boleh nanti macam contoh lah kalau aku kan nak pergi tu kan macam uish kalau ada kawan ke sana juga okey lah ni hang daripada Malaysia ke sana hang seorang je pergi sana kan. Dia tiga. Apa? Seorang Feroz terlepas main Penang. Tapi dia orang halus tak anggap Feroz. Yang kenal hang lah yang pergi Brunei. Yang lain banyak import kan. Ya, yang import tu yang orang ni Tommy budak Perak terlepas. Tapi kawan. Yang Rashid betul ke dah? Oi, Mak Yat pun ada tu. Mak Yat lah sat Mak Yat. Mak Yat dekat ke kanda bagi kasut. Aku try lama tak dapat dua-dua ni. Yang bagi aku player JDT seorang je baju. Wah, lo ni kawan dengan pemain bola cak.
Oi, aku ni Neymar version gemuk. Hang tengok celah kangkang siapa je aku